la 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 ไม่เอาแล้วปองไม่เอา la 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 ปอง la ไอ้ปองโอ้ยหนังหนาปองหนังหนา ฮะนางหนักมาหนาเดอฮันตูตัดตะกะฮาริบุต่อละกูนี้ ไอ้ปองโอ้ยปีละปองหันนักหนังนัก เห็นได้ง่อยห่างตับใบมูลห่างละกูนี่นี่โorang bukannya hantu ไม่เอาละปอง lah peminat kita lah deng nak sign autograf kah oh nak ambil gambar main-main lah ไอ้ปอง ลาดีละปอง minta ampun dah Dato. Anak tujuh tombang lalu. ไอ้ปองไม่เอาละปอง Awak yang hampa lari dari saya. Masa Pak Sohang menjantan? Mana ada aku kata dengan hang. Dia cakap ke apa? Hang ada kata apa-apa ke tadi? Awak yang hampa takut pasal apa? Deng, Pasal apa hantu boleh bercakap? itulah. Biasanya Deng, kalau mayat hidup ni orang panggil zombie. Saya orang. Saya bukan hantu. Deng, Betul ke orang ni? Saya orang. cuba hang pi cek tengok betul ke? Saya pergi tengok sana. Lekas lah Deng. Eloklah pong. Saya tengok nah. Betul lah pong. Kaki dia jejak kat bumi. Betul ke Deng? Saat aku pergi dekat sikit. Minta maaf lah saudara. Ni cuma nak make sure betul ke? Okey ke pong? Tak dengar sangat. Hilang. Deng. Pong oi. Ya. Aku rasa macam kenal dengan muka dia pong. Ha, hang kenal dah kau dia Deng. Baru saja bangkit hang dah kenal. Kalau tak salah aku pernah main dengan dia pong. Deng oi. Pasal apa pong? Betul ke hang dah dengan dia? Pong, masa kecil-kecil aku main dengan dia. Hang pun pernah main dengan dia. Hang tak ingat ke dia pong oi? Aku tak ingat lah Deng, banyak sangat main-main. Dia ni Betul ke Deng? ha, Saya nak pergi tanya dia. Ni nak tanya ni saudara. Ingat tak masa kecil-kecil dulu kita ada main-main lastik ke, lastik burung ke, lagar pedang ke. cahaya bulan. Betul ke? Ini Pong. Awak. Hang sebut apa tadi? Aku sebut nama dia tadi Pong. Ingat nama dia ke? Aku ingat nama dia. Apa nama dia? Ni, kalau tak salah kami ni, ini cahaya bulan kah? Macam mana hampa dua boleh kenal dengan saya? Betul Pong. Apa betul ke cahaya bulan ni? Memang saya cahaya bulan. Sayalah pemerintah negeri selindungan bulan. Betul itu dia sungguh cahaya bulan. Apa ni Maaflah siapa cahaya dia? bulan. Yalah. Cahaya bulan tak kenal kami ke cahaya bulan? Ui. Saya tak kenal. Cahaya bulan, cuba cahaya bulan tengok betul-betul tubuh badan kami ni cahaya bulan. Ya. Cuba ingat betul-betul cahaya bulan. Tengok betul-betul susuk tubuh kami ni. Ingat ke tak? Masa kecil-kecil kita main kat sungai berlengging semua. Tak ingat ke? Saya macam kenal tapi pelik lah. Deng. Deng ai. Apa dia, Pong? Masa kecil-kecil manalah kita sama macam ni.
Betul juga, Pong. Ha. Masa kecil-kecil, mana ada kita pakai make up lagu ni, Pong. Oi. Betul lah, Deng. Ha. Deng. Apa dia? Mainlah, aku bersih muka hang sikit. Nak mampu ke apa, Hang? Hang nak sangkokkan aku ke, Pong? Ha. Taklah, Deng. Kalau tidak macam mana dia nak kenal kita, Deng. Muka conteng-conteng macam ni. Ha. Set Cahaya Bulan, ha? Hang ingat tak lagi tagline kita tu? Hak mana sah, Deng? Kap. Ah! Set nak Cahaya Bulan. 1, 2, 3. Sawadikap. Masuk kod pintu, keluar kod tingkap. Ingat ke Cahaya Bulan? Yang selalu buat lagu ni. Epong dengan Edeng. Itulah. Ya, sungguh Cahaya Bulan. Kamilah Epong dengan Edeng. Betul yang Puan ni Epong Edeng? Ya. Betul Cahaya Bulan. Ingat tak ke? Tapi Sat, awak yang hampa dua lain sangat. Lain. Epong dengan Edeng yang saya kenal. Mereka tu lelaki sejati. Gagah perkasa. Tapi awak yang bibiak merah menyala, muka bedak bertompok, rambut bersanggui, berkemban bagai dan macam perempuan pasal apa ni? Cahaya Bulan. Nak habak mak Cahaya Bulan. Lah ni ekonomi pun dah meningkat Cahaya Bulan. Duit dah banyak, doktor pakar pun banyak Cahaya Bulan. Jadi apa salahnya kami ubah sikit-sikit? Betul tu Cahaya Bulan. Bak kata orang dulu lain, sekarang lain. Apa yang lain? Dulu tak ada, lah ni dah ada. Cahaya Bulan. Cahaya Bulan tengok lagu tu. Kenapa Cahaya Bulan? Ni nak tanya Cahaya Bulan. Masa kami jumpa Cahaya Bulan tadi, awak Cahaya Bulan tidur dalam kotak ni Cahaya Bulan. Ya sungguh Cahaya Bulan. Masa saya buka kotak tu Cahaya Bulan, saya tengok kepala dengan badan tak bercantum Cahaya Bulan. Betul Ngeri itu sungguh. Cahaya Bulan. Nasib baiklah saya ada ilmu sikit Cahaya Bulan. Bolehlah juga sambung balik. Lah hang pula sambung seorang. Kuat propa lah Deng. Cuba cerita sikit Cahaya Bulan apa yang berlaku. Kalau betul lah hampa dunia Epong Edeng, saya nak ucap terima kasih nah. Sama-sama. Lagu ni cerita dia. Masa saya tengah duduk beradu atas riba adik saya, tiba-tiba datang Raja Kekasih. Dia panah saya. Ya, Lepas tu dia kerat kepala saya. lah Lepas tu saya dah tak sedar dah. Duduk-duduk saya dah kat sini dah. Ni Cahaya Bulan nak tanya ni. Macam mana dengan adik Cahaya Bulan, Puteri Nan Mara? Mana api dia? Betul itu. Raja Kekasih dah bawa dia lari. Tak boleh dibiarkan ni Cahaya Bulan. Habis lalunya dikejarkan Kekasih tu. Epong Edeng, Ya Cahaya Bulan. saya nak minta tolong boleh nah? Tolong apa Cahaya Bulan? Habak mai. Tolong bawa saya pergi negeri pakaian. Negeri Raja Kekasih. Kita pergi selamatkan adik saya. Boleh? Cahaya Bulan. Boleh tu boleh Cahaya Bulan. Tapi Cahaya Bulan confident ke dengan kami ni Cahaya Bulan oi? Betul itu Cahaya Bulan. Betul-betul yakin ke dengan susuk tubuh kami nak bawa pergi Samon? Kalau betul lah hampa ni Epong dengan Edeng, saya yakin. Pasal Epong dengan Edeng yang saya kenal, mereka memang hebat dalam tumoy. Hampa boleh ke? Betul itu Cahaya Bulan. Saya pun dah lama tak tunjuk buah saya ni. Silakan. Set Cahaya Bulan. Ini step 5. Cuba hang tunjuk buah hang. Hang suruh aku tunjuk buah buat apa? Pong oi. Kalau hang tunjuk buah hang pun tak luak Pong oi. Tunjuklah. Deng. Hang jangan nak pecah lubang aku Deng. Buah-buah semua ni Deng. Pong oi. Minta maaf lah Pong. Bukan buah. Itu bunga moy hang. Tunjuk. Ni Cahaya Bulan Cahaya tengok. Bulan tengok step tadi bunga 5. Ni bunga 6 pula.
Pong. Hang okey ke, Pong? Pong, oi. Hang okey ke ni? Dia tak apa ke? Sat Cahaya Bulan. Dulu kalau muka dia dah berubah jadi kuda ni Cahaya Bulan. Lembu setakat satu kandang tu habis, dia tampak semua mati. Hang okey ke ni? Bila Cahaya Bulan nak pergi ni, habaq main. Pantang dicabar ni Cahaya Bulan. Ngeri pula saya tengok. Tak apalah, Ipong Edeng. Saya yakin. Kalau lagu tu kita jangan tunggu lagi. Adik saya tengah duduk menanti. Bawalah kita semua pergi ke negeri pakaian, negeri Raja Gergasi. Kita pergi selamatkan adik saya. Boleh? Baiklah Cahaya Bulan. Jalan selalu. Kok Jana? Abang Sena, awaknya ikat tangan Cik ni, Abang Sena. Security. Awaknya ada penjara ni. Dah ni bilik tidur specialnya ni. Sat buka dulu. Masuk. Elok-elok Cik Noh. Duduk. Apa lagi? Mainlah kunci kat aku. Hang nak buat apa? Aku jaga dah, bukan hang. Ni, hampir panggil Tok Mom lah ni. Abang Sena, Ya. hari tu kan Abang Sena dah janji dengan Cik nak jaga Cik elok-elok kat sini. Lah ni, awaknya Abang Sena letak Cik kat dalam penjara ni, Abang Sena. Ni lemah ni. Ni Cik Wei, abang cuma ikut perintah je. Tak apalah, Cik duduk diam-diam. Nanti makcik bikinkan kopi ya. Lepaskanlah Cik ni, Abang Sena. Oi. Boleh. Abang Sena. Putri Nang Mara. Lah ni aku nak tanya dengan hang. Hang nak kahwin tak dengan aku? Kalau hang penggal kepala Cik sekalipun, Cik takkan kahwin dengan hang. Hang dah bunuh suami Cik. Hati Cik takkan berubah. Hang nak tahu tak? Hang tu bukannya manusia. Hang tu Gergasi. Apa? Hang belagak noh. Capui no Tok Mom no, capui. Ahmad. Tok Mom. Sena. Lah ni hang biar dia kereh kat situ. Jangan bagi ayak minum, jangan bagi makan apa pun. Lepas tu hang seksa dia sampai dia nak kahwin dengan aku. Sena. Hang tunggu saat kat situ. Ahmad. Tok Mom. Ikut aku balik. Abang Sena lepaskanlah Cik ni, Abang Sena. Tak boleh. Cik merayu ke Abang Sena, lepaskanlah Cik ni. Abang Sena tolonglah Cik. Hei, Raja Gergasi. Mana anak api tu? Mana sembunyikan adik saya? Cik dengar Hang suara masih Abang. hidup. Ya. Ahmad. Tok Mom. Hai. Pasal apa dia masih hidup? Kan aku dah penggai kepala dia bagi putus dua. Saya apa boleh lah Tok Mom, awak dah hidup lagi, no? Hang jangan nak berlawak. Ni bukan masa yang sesuai. Abang, Cik kat sini ni Abang dalam penjara ni. Tolong selamatkan Cik ni Abang. Cik Wei, diam. Tak gitu Tok Mom marah saya. Adik. Sabar adik. Abang memang main nak selamatkan adik. Sabar dah. Hang ingat senang.
Aku masih ada. Hei Raja Gergasi. Epong Edeng. Ya, Ya, saya. Cik. Hampa dua pergi selamatkan adik saya. Baik, Saya Cik. nak beradu dengan Raja Gergasi. Hati-hati saya Bulan. Siap sedialah hang wahai Raja Gergasi. Silakan. Hati-hati abang. Somom. Somom. Tata. Hei. Muka merah. Hang buka pintu ni cepat. Sat bibir merah. Ni. Minta maaf tau. Saya jaga amanah. Kalau nak juga kena bayar tubuh talak dulu. Ini aku marah ni. Aku nak darah sunti lagi. Bila masa aku bercerai dengan hang? Seminit tadi. Ha, Hang apa nak lagi? apa ni? Nak apa? Hai nak dia kata je aku pula nak apa. Sat Puteri nak. Hang nak berapa? Oh nak berapa? Lekaslah abang sana. 3 orang mandit. Pong oi. Deng. Hang ada ke 3 kupang 5 duit? Ha, Abang ni, sana aku cek lepaskanlah dulu. cik ni abang sana. Badan dari belakang semangat. Ui, jahatnya mulut hang. Sana aku nak habaq hang. Bahasa jiwa bangsa. Ambil ni duit hang. Oh masam. Buka lah cepat. Ha, tunggu sat, cukup. Mat, banyaknya kunci. Mana satu ni Mat oi? Mana aku tahu? Hei, Ha, tu hak besar tu ha. apa besar ah? Ha. Pula Eh, cik. tepi Long, sikit. kemban jatuh. Puteri, welcome home. Kasih nak. Jantan Abang. Abang. Adik, Adik dapat balik abang. Abang. abang baik adik. Adik apa abang? Abang baik abang. Ni, adik. Sebenarnya Epong dengan Edeng lah yang selamatkan abang. Terima kasih noh. Kau pun kap. Jantan ni. Hang dari tadi mulut hang kenapa hang? Ajak. Epong Edeng, Ya, Cahaya Bulan. mulai dari hari ini, Ya. hampa dua boleh ikut saya balik ke negeri Selindungan Bulan. Meduk dengan saya ke istana. Jadi inang pada adik saya. Pucuk dia cerita ulang mendatang. Terima kasih Cahaya Bulan. Cahaya bulan. Ui. Seronoknya rasa cahaya bulan. Nak tanya cahaya bulan, dekat istana ada sauna ke cahaya bulan? Oi. Di istana saya, macam-macam ada. Tu kau. Oh, sonoklah Cahaya. Kita tak payahlah jual ubat lagi keluar masuk hutan. Bahayalah, Deng. Betul tu. Tuanku. Terima kasihlah, Deng. Tuanku. Hmm. Tu kami berdua macam mana? Kami pun nak sauna juga. Sungguh tuanku. Takkan nak tinggal kami dua kat sini. Dah lah Tok Mom pun tak ada. Mampus dah. Kesian pula. Hampa dorang. Hampa dorang pun boleh balik dengan saya pergi duduk kat istana. Tapi hampa dua kena jadi awang-awang saya. Setuju? Boleh. Baguslah tu tuanku. Kita ni sekarang mengamalkan masyarakat penyayang. Eloklah tu. Marilah ikut kami balik. Ui, tadi marah lah ni. Sayang, gatai. Yalah kalau lagu tu. Lah ni saya pun dah dapat balik adik saya Puteri Nang Mara. Dan bolehlah kami semua balik ke negeri Selindungan Bulan. Jalan selalu.
boleh nandung sayang. Bercerai tulang, letihlah badan, tidak menanggung. Dan sampai kulit nandung sayang, bercerai tulang. Jangan dok tajuk, jagunglah kami. Jagunglah kami, nandung sayang, tidak berpagar. Jangan dok tajuk, jagunglah kami. Jagunglah kami, nandung sayang, tidak berpagar. Jangan doa juk, memulung nak kami. Memulung kami, nandung sayang, baru belajar. Jangan doa juk, memulunglah kami. Memulung kami, nandung sayang, baru belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, maka berakhirlah persembahan teater tradisional Mek Mulung Cahaya Bulan oleh kumpulan seni persembahan Petronas. Diperkenalkan barisan penyanyi chorus dan kecerik Cahaya Bulan. Memperkenalkan barisan penari dan chorus Cahaya Bulan. Memperkenalkan watak-watak utama teater Cahaya Bulan, Tok Wah. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh untuk inang-inang istana. Diperkenalkan Raja Gergasi, Ahmad dan Sena. Tepukan gemuruh untuk Razman Din sebagai Epong, Ramshi Huzarin Baba sebagai Edeng. Wah.
Tuan-tuan dan puan-puan, memperkenalkan Nabil Ahmad Raja Lawak, Awang Pengasuh, Masri Muhammad sebagai Awang Selamat. Watak utama Puteri Nang Mara Haslinda Ali dan Raja Cahaya Bulan Razali Hussein. Memperkenalkan tenaga kreatif produksi Mek Mulung Cahaya Bulan, Jurulatih Vokal Nurlela Hashim. Pengarah muzik Abdul Roni Makno. Koreografer Mek Mulung Cahaya Bulan Ehsan Palal. Pengarah Rosli Mansur. Dan penerbit Mek Mulung Cahaya Bulan Haja Hartini Haji Abdullah. Tepukan gemuruh untuk kumpulan seni persembahan Petronas. Tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan itu berakhirlah persembahan terakhir Mek Mulung Cahaya Bulan. Tak nak bagi peluang orang lain. Bagi pihak kumpulan seni persembahan Petronas, kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Semoga berjumpa lagi tahun hadapan. Assalamualaikum.